Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel Akram Razali. Beli dek. Okay guys, so hari ni macam korang tengok apa kita orang pakai baju warna hijau ni. Hari ni apa? Tema hijau. Tema hijau. Ya itu betul, iaitu Green Day. Korang tengoklah kita orang nak pergi tempat-tempat warna hijau, beli bara-bara hijau. Apa lagi? Makan makanan hijau. Makan makanan hijau. Makan hijau. So, kita pergi tempat warna hijau. Korang tengoklah kita orang nak pergi mana korang tengok pagi ni Akram makan apa yang warna hijau ni. Okay guys, pagi-pagi Akram makan ni roti panda. So roti ni warna hijau lah kan. Kita makan roti ni bersama ni air Vico. So nanti akan celup roti dekat air ni. Marvelous. Ambil layar wrestling. Okay guys, so tu yang kita nak pergi tu. Nama dia Cafe Nosh. Betul tak sebutan saya? Nosh. Macam mana selepas awak kaji tu, apa yang makanan best kat situ? Warna hijau. Warna hijau best. So jomlah kita try masuk, kita tengok apa ada menu dia. Let's go. Ayah dah sampai. Okay, makan minum dah dapat semua. Okay. Ini je ya. Tapi bekal tinggal dia. Oh, Jom, kita makan. Ini sikit pada rata, Zafran fry dulu. Bi kena bagi wait. Apa? Betul lagi tu. Lapar. Maaf. 9 per 10. Sedap ke? Awak pula makan? Dia macam biasa lah. Panas. Sedap. 10 per 10. Kau 10 per 10 awak kata. Kalau makanan isteri je 10 per 10 ke? 9 per 10. Ni kencang nak rasa. Try ni. Ni apa nama? Chicken bolognese. Spaghetti chicken. Bolognese carbonara lah. Akan ada jadi macam kaki review pula. Sedap tak? Boleh lah bagi 9.5. Bintang sebab kita ambil cheese meleleh. Nampak? (9.5 per 10). Semua 9 per 10. Lapar sangat. Nanti sebab akan rapat, tapi makanan dia bagi Akram memang sedap. Enggak lah. Okey. Coklat dia ada rasa manis sikit. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlihat.
bebas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita. Okey awak, macam mana awak makanan kat sini? Kenyang. Kenyang. Yang awak makan ni spaghetti tu okey tak? Makanan kat sini buat kita cepat kenyang. Tapi sedap kan? Tapi makanan awak nak makan dia. Kalau petang-petang kena memang kena cari nasi lah. Oh, tapi air coklat dia memang menjadi. Yang ni pun menjadi. Dia yang macam cheese tarik lah. Tengok Zana makan. Ini macam biasalah kalau kita pergi ke mana-mana kita pasti kalau sini. Okay guys, so kita orang baru settle makan. Macam mana, puas hati ke tak? Okey. Kenyang. Kenyang. So awak boleh bagi rate berapa kat kedai ni? 7 lah. Kentang dia sedap. Tunjuk kentang dia. Depan-depan tak, korang tak nampak tadi. Korang boleh tengok lah cawangan yang terdekat dekat kawasan anda. Kita orang nak pergi ke next station. Sorry lah guys kalau macam saya kedai makan tu akrab macam malu-malu sikit sebab sebelah sana ada perempuan ramai-ramai, so malu lah sikit. Kita nak pergi mana sekarang? Tak tahu lagi kita nak pergi mana. So jom, korang stay tune je ya. Let's go. Awak let's go. Okay guys, so akrab dengan Zana pergi mana ni awak? Sini tak dengar. Pergi Maiding. Sekarang kita orang pergi Friday, tapi kita orang tak tahulah ada barang hijau ke tak. Sebab nak beli dekat seseorang pun kena benda warna hijau tau. Oh, buah warna hijau. Buah warna hijau. Kita tengok dengan dia apa. Kau tak jumpa warna hijau? Apa? Zana suka kat dia ni. Oh, tu sama. Okay, Zana ambil buah pear. Kita nak pergi rumah seseorang, kita kena bawa buah pear lah. Cukup? Lagi? So, warna hijau, buah apple. Ni buah pear. Orang panggil buah pear. Tahu? Banyak nak makan ke habis banyak-banyak? Harga ni? Okay awak, tunjuk apa yang awak beli tadi. Kita beli anggur. Anggur hijau. Lagi Buah apple. buah apple, Buah pear. buah pear. Kita nak pergi rumah Along. Kita nak pergi rumah Along, so kita kena bawa buah tangan lah. Inilah buah yang kita beli berwarna hijau dengan ikut tema kita warna hijau. Apa yang busy sangat tu? Sebab kan memang tema dia hijau, so kita kena beli warna hijau. Kalau orang tak makan macam-macam, pada dia orang. So jom kita bergerak. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai kat rumah Along. Rumah Along ni ada Akmal dengan Afiq. So dia orang tak tahu aku datang. Orang bawa surprise dengan bertemakan warna hijau. Dia orang ada ke tak? Jom kita orang tengok slipper dia orang tu. Macam ni slipper dia orang ada. Kita nak baca. Sini. So kita gerak balik lah. Kita loceng. Ada pakai dulu dah kata. Okay guys, sekejap ya. Kita kena sensor Along. Sebab Along dia satu video, dia seorang je dalam satu video. Tak patut. Kita tak tahu lah aku mengafi ada ke tak. Sebab Along kata tak ada, tapi macam slipper dia orang ada ni. Kalau di sketcher ni aku mah slipper aku. So dah boleh masuk ke? Macam mana kita masuk? Okay, bye bye. Kita jumpa di next video. Kurang akan mengeluh, lebih kau bersyukur. Salam. Ada. Sekejap.
Nah. Napi tapi tak balik. Apa ya? Nah, tengah tengah kusyuk tengah main. Papa dia tengah tidur. Nah, lambat. Hai. Hai. Dia kata tolong jangan rakam. Tolong jangan rakam. Buat cara jangan rakam macam mana? Tolong jangan rakam. Tolong jaga raga. Tolong jaga raga. Tak dengar. Okey. Tapi ya, pistasi juga. Warna hijau. Nah. Nah. Coba makan. Nak bagi Ri. 7-10. Kenapa tak 10? Sebab bukan daripada bini yang tanam. Bukan. Sebab kotak hijau. Nak kotak warna apa? Kotak warna purple. Tu lah. Okay guys, so jom kita pergi mandi kolam ah. Jom. Tengok baju Raja Akram pakai. Mana Nana? Saya tak kaget. So kita dah lah di tema, sekarang warna biru pula. Jauh sana. Hai. Hi guys. Ya. Nah, sini. Say hi. Hi. Jom. Jom. Tak ada tempat rendah ada. Sini tu lalu sini. Sini kita. Ya, tu ya. Licik tengok dah tanda dah. Agai, Agai dah tukar baju. Tukar baju hijau. Ikut tema. Harus kena apa pun warna hijau. Harus Agai ikut tema. Dia nak tapi papa dia tak masuk. Coach, apa coach? Kau ajar berenang. Saya dah pakai baju Malaysia. Macam mana perasaan anda? Macam mana? Jaga dua baby kita. Jangan jaga. Oh. Setuju. Nana tak nak ni. Nana tak nak naik. Bye-bye B. Saya balik dulu rumah biar kena kat sini tu. Ada apa-apa nak cakap? Jumpa sekejap lagi. Kalau mu mari awak boleh sebelah. Selek. Tadi pergi mana? Itu dia. Dia tidak mengecewakan. Oh, ada perasaan apa-apa tak? Ya, awak boleh sebelah boleh. Kita boleh balik tanya mak. Awak boleh sebelah. Gimana? Lugu kamu tak lugu. Relaxing hair. Relaxing hair. Kuat ke? Relaxing hair. Relaxing hair. Kamu dia kritik kita dia nak relaxing hair. Lepas tu pokok dia gemuk, dia bababom. Tapi still macam biasa. Taklah Afiq, bukan bababom sebenarnya. Afiq kena yang ketinggian dia akan automatik. Dia suruh cakap ni asal Dia dah ni mah. Dia dah.
Okay guys, so video kali ni sampai di sini saja. Sorry lah kalau ada apa yang kekurangan dalam video kali ini. Harap korang enjoy. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana belum subscribe lagi ya. Dan korang boleh komen nak Akram buat video apa lagi ya. See you guys in the next video. Kurangkan mengeluh, lebihkan bersyukur. Assalamualaikum.